sawah padi tu tengah-tengah kan, di tengah-tengah. So macam kau bayangkan korang berlari dan di sekeliling tu ada sawah padi. So orang yang tak biasa dengan sawah padi, orang yang memang kawasan dia tinggal kat kampung ke kan, ataupun dekat bandar yang tak ada sawah padi kan, dia memang rasa excited lah. Especially pula Kincara ni dia special. Dia bukan macam event biasa. Event dia ni setiap perjalanan dia akan ada orang kampung bagi makan. Tu Sakin Chandra punya perbezaan. So Sakin Chandra punya organizer ni bijak lah. Dia bijak menggunakan kesempatan tu, iaitu dia buat first dekat sawah padi, second dia buat dekat dia suruh orang kampung nak bagi je. Luar biasa. Thank you. Betul? So sebenarnya organizer ni dia saya boleh katakan event berlari ni dia macam bisnes lah. You need to know the target audience macam mana kan. Kalau